Kat sini sistem lain diri. So kerana nasi papa memang daripada sini kita ambil lauk kan. Semua lain diri. Ambil nasi, ambil lauk lah. Nasi papa ada lauk ikan pari asam pedas tau. Masakan Melaka. Kau dah cuba belum? Masakan Melaka ikan pari asam pedas. Tengok. Oh. Apa memang tak bau hanya lah kan. So dah ikan pari. So mana-mana yang boleh makan pedas tu korang boleh makan lah kan. Sebab ikan pari memang pedas lah. Asap. So guys, kalau korang nak cuba rasa masakan Melayu, korang datang dekat sini. Mana-mana yang suka makan pedas, memang korang kena rasa lah. Ikan pari asam pedas memang sedap. Kalau korang tak makan pedas, korang carilah yang lauk yang tak pedas dekat sini guys. Kalau korang tengok view pun cantik lah. Kalau video lalu jangan lupa korang like dan save video ni, sebarkan kepada sahabat-sahabat. Perut pun dah kenyang. Apa lagi, balik rumah tidur pun syok juga kan. So guys, mana boleh cuba, korang kena cubalah guys. So saya pun nak balik dah kan. Nanti saya datang lagi, saya review lagi. Macam mana review saya? Okey tak? Apa pun buat sampai jadi.